Saya tak berapa pandai baca Quran, bolehlah baca muqaddam. Adakah saya boleh mendapat seorang yang menjaga teman di dalam kubur kerana saya tidak membaca 30 juzuk Al-Quran? Dengar baik-baik. Dia kata kalau dia tak boleh baca semua Quran, dia boleh baca sebahagian ayat atau surah saja. Adakah beri faedah kepadanya selepas pada mati? Dengar baik-baik. Tidak ada pun ketetapan kena baca 30 juzuk. Faham lagi? Al-Imam Syafi'i sebut iqra'u minal Quran ma tayassara minhu. Bacalah daripada Quran itu apa yang kamu mudah. Dan tidak ada pun semua sahabat Nabi yang khatam 30 Quran, 30 juzuk. Ada sahabat Nabi yang membaca sebahagian surah. Ada sahabat Nabi yang ingat beberapa surah saja. Dan ada sahabat Nabi yang 30 juzuk hafiz. Nampak lagi? Hukum perintah baca Quran ini bukan perintah khatam 30 juzuk. Faham? Cuma lebih banyak, lebih baik ma aksaru fi'la aksaru sawaba, lebih banyak perbuatan kita, lebih banyak balasan pahala. Sebab itulah maknanya dianjurkan baca khatam. Khatam dan khatam dan khatam dan khatam. Al-Imam Syafi'i Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab At-Tibyan, ada salafus salih yang khatam siang hari sekali dan malam sekali.